Kenapa kena buat perfection of transfer? Pemilik rumah baru wajib dengar. Tolong pergi buat perfection of transfer anda. Pasti anda tak tahu rumah yang anda bayar bulan-bulan tu mungkin bukan lagi hak milik mutlak anda lagi. Kunci dah dapat, renovation dah cantik, tapi dalam geran tanah nama masih lagi nama pemaju. Cuba bayangkan kalau pemaju tiba-tiba bankrupt atau gulung tikar. Masa tu nak tukar nama memang pening kepala. Kos lawyer pun boleh cecah ribuan ringgit. Silap hari bulan, nak jual rumah pun tak laku. Sebab geran tak bertukar nama. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Pertama, bila pemaju dah maklumkan yang geran individu atau strata dah keluar, itu syarat wajib untuk anda bertindak. Kedua, pemaju biasanya akan hantar surat rasmi atau email notis. Janganlah buat tak nampak atau simpan buat perkasam. Ini masa untuk buat perfection of transfer. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan pembiayaan rumah yang sesuai. Ketiga, terus lantik peguam hartanah untuk uruskan tukar nama ni daripada pemaju kepada nama anda. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Selesaikan cepat supaya harta itu sah jadi milik anda 100%. Follow Melissa for more tips.